Okey, kalau korang ada servis motor sendiri, kalau boleh jangan guna spana yang jenis macam ini untuk buka nut. So dia akan jadi sompet macam ini. So apa alat yang kita boleh pakai? Kita boleh guna spana yang jenis kepala bulat macam ini. Kalau boleh beli yang berkualiti. So dia ada bintang macam ni. Okey, so amat grip lah dan tak akan telus. Seterusnya pilihan kedua ialah jenis ratchet macam ni. Yang ni pun okey. Untuk spana yang jenis ni dia panjang dan senang untuk kita buka. Ini yang jenis ratchet. Brand murah-murah punya dan ini yang berkualiti sikit. So dia lagi opsi yang mahal sikit. Okay, so nak saiz spana ni